Dan salam sejahtera kepada Abah Ijat dan sekalian yang ada di sini. Okey, dari panggung studio Taming Sari Aswara mempersembahkan penilaian tahun 2 lakonan lanjutan oleh tahun 2. Opera Puntai. Cia. Tidak, Tuan. Tolong, jangan buat apa-apa pada saya, Tuan. Saya, Tuan. I will not do anything to you. Saya cuma mahu melihat kecantikan tubuh badan awak sahaja. Kecantikan tubuh orang Melayu asli. Tidak, Tuan. Saya akan beri awak banyak wang, makanan dan pakaian. Jikalau awak mengikut kemahuan saya. Tidak, Tuan. Saya datang kemari semata-mata mau bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Saya tidak akan buat lebih daripada itu. Orang Inggris adalah suatu bangsa yang bertamadun. Saya tidak akan biarkan awak mati kebodohan. Tidak! Cis! Kenapa ke Inggris? Sudahlah negeri ini kau jajah. Sekarang kau ingin puaskan nafsu kau secara babi buta. Hei. Abang Hassan. Syukurlah Abang Hassan segera datang. Jika tidak, tentu Aminah sudah jadi mangsa Inggris iblis itu. Ya, Aminah. Usahlah Aminah khawatirkan lagi. Memang Inggris itu bertopeng dan manusia. Tetapi usahlah Aminah khawatirkan lagi. Sekarang kita telah pun berada di bawah pemerintahan yang selamat, lebih aman, lebih damai. Di bawah pemerintahan Nippon. Hidup Nippon! Tamatlah sudah pementasan pentas opera. Sekarang dipersilakan barisan pelakon. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Yang mulia. Yang mulia. Mungkin Tuan Syekh tidak begitu mengenali saya. Tapi saya cukup mengenali Tuan Syekh dan anak-anak wayan Tuan Syekh.
Maafkanlah saya sebab tak berapa nak ingat nama Yang Mulia. Tak mengapa. Saya sebenarnya sangat suka menonton bangsawan Tuan Syekh ni. Setiap kali saya berada di Kuala Lumpur ni, saya pasti datang kemari. Semata-mata untuk menonton bangsawan Tuan. Satu lagi Tuan Syekh. Saya amat tertarik dengan cerita Inggris Iblis tadi. Permainan anak-anak wayang Tuan Syekh ni. Sangat hebat. Tapi Tuan, saya ni hanyalah toki panggung sahaja tempat ini. Tapi yang menjalankan keseluruhan cerita ni antara penguatnya anak buah saya, Nasruddin Shah, orang muda. Bagus anak muda. Teruskan. Terima kasih, Pak. Tuan Syekh. Sebagai tanda kepuasan saya menonton bangsawan Tuan Syekh tadi, ini cendera mata. Tak apalah Tuan, susah saja. Terimalah Tuan Syekh, saya ikhlas. Terima. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan ini. Tuan Syekh, antara ramai-ramai anak wayang Tuan Syekh tadi, saya amat tertarik dengan seri panggung Tuan Syekh yang itu. Miss Ruby. Yang itu. Kalau tiada halangan lah Tuan Syekh, ingin sekali saya rasanya untuk berjumpa dengan dia di sini. Boleh. Sebentar saya panggilkan dia. Rubia? Ingin sekali saya memuji. Rubia? Sini. Ya. Yang Mulia. Ini dia. Seri panggung kami. Ruby Suparno. Ruby Suparno. Cantik nama tu. Sungguh hebat permainan kamu tadi ya Cik Ruby. Ya. Cik Ruby, sebagai tanda mata yang melihat persembahan yang sungguh baik tadi, saya ada hadiah untuk Cik Ruby. Terima kasih, Ku. Sama-sama Cik Ruby. Ya Cik Ruby, saya baru ingat. Saya rasa ingin sekali saya mengajak Cik Ruby makan tengah hari di istana saya di Kuala Lumpur tu. Kalau Cik Ruby sudilah. Macam mana Cik Ruby? Cik Ruby janganlah bimbang. Akan saya hantar orang saya mengambil Cik Ruby dengan kereta dan menghantar pulang juga dengan kereta Cik Ruby. Macam mana? Jikalau Cik Ruby sudah bersetuju, Cik Ruby tunggu di sini esok pada jam 11. Orang saya akan datang menjemput Cik Ruby. Jumpa esok ya Cik Ruby. Baiklah Tuan Syekh, saya minta diri dahulu. Saya doakan semoga bangsawan Cik Syekh ni bertambah maju sebagaimana yang Tuan Syekh inginkanlah. Terima kasihlah Yang Mulia. Sama-sama. Terima kasih. Teruskan anak muda. Ya saya ingin Tuan. Mari. Wah, Rubia. Untung kau ya dapat berkenalan dengan orang berkenalan raja. Dapat pula rantai emas. Tentu gembira kau, Rubia. Rubia, bolehkah aku ikut bersama kau ke istana ni? Sebab aku teringin sekali untuk melihat bagaimana sebuah rumah istana raja sebenarnya. Aku pun tidak tahu sama ada mau pergi atau tidak, Tamina. Rubia. Rugi besar tau kalau kau tak pergi ke istana ni. Ruby. Tentu di sana mempunyai banyak hadiah kan? Rubia, sekiranya ada, berilah kepada aku satu ya. Kau akan rugi besar jikalau kau tak menerima jemputannya itu, Rubia. Aku tidak suka mengapa harapan orang. Tapi aku tahu jikalau aku ke sana,
Tentu ada orang yang tidak suka. Siapa? Baiklah, kita pergi. Kita mula. Baiklah. Biar. Beruntung kau, Rubiah. Dapat undangan daripada seorang keturunan raja. Patutkah aku pergi, Nasruddin? Kenapa harus kau tanyakan pada aku? Kau sudah pun mengucuk tangannya. Kau sudah pun menerima rantai emas pemberiannya. Kau sudah pun menerima tawarannya. Jadi apa lagi? Silakanlah pergi. Pergilah! Nasruddin! Aku berbuat demikian semata-mata kerana menghormati dia. Seorang keturunan raja. Lagi pula, pakcikmu sendiri, Tuan Syekh ada bersama menyaksikannya. Salahkah aku buat begitu? Kau tak salah, Rubiah. Kau tak salah. Yang salah aku. Akulah yang salah. Akulah yang selalu banyak buat salah. Jika kau tidak benarkan aku ke sana, aku tidak akan pergi esok hari. Akan aku pulangkan rantai emas ini. Jangan, Rubiah. Jangan. Aku tidak suka seseorang berbuat sesuatu kerana aku. Lagipun, siapalah aku? Hanya anak wayang yang tak punya apa-apa. Mana pula yang menyampuk kau ni, Nasruddin Shah? Bukan ke tempat kau selalu dekat belakang sana? Kenapa duduk kat sini? Kalau Tuan Syekh tahu hal ini, nanti aku pula yang dibambu. Apa kau ingat kau ni anak kepada toki panggung ni? Kau bebas boleh buat apa saja? Hei, Osman Bombay. Yang kau memekak kat sini kenapa? Kau boleh tutup tak mulut kau? Sebelum aku humban kau, pergi bawa panggung sana. Nampaknya cuaca tidak begitu baik malam ni. Kalau begitu, aku perlu cari tempat perlindungan dahulu. Okey? Hei, kau ni! Hei! Hei!
pahit dan ubi rebus. Silakan minum kalau saya mahu ya. Tuangkan air aku. Sudah 3 hari Rubiah tidak pulang. Sejak pergi makan tengah hari di istana Raja Bermuluk. Manalah kita tahu. Apa Dia yang di sana. dilakukan? Dia di sana, kita di sini. Tetapi jika orang suruhan engku sudah datang memberitahu bahawa dia selamat dan mengambil cuti barang 2-3 hari, apa lagi harus kita khawatirkan? Lagi pula, Tuan Syekh yang mengizinkannya. Itu benar. Tapi sekarang kan zaman susah. Selagi Rubiah tak pulang, selagi itulah opera kita tidak dapat bermain. Dan ini bermakna punca pendapatan kita juga akan terputus. Dan jika kita bermain juga tanpa Rubiah, tentu persembahan kita tidak akan mendapat sambutan yang baik. Kerana kita tidak mempunyai isteri panggung lagi. Dan apabila tidak dapat ada yang banyak penonton, tentu Tuan Syekh akan rugi. Dan kita juga akan mendapat susah, tahu? Sekarang memang semuanya susah, Nina. Bermain susah, tak bermain pun susah. Apa maksud kau berhijab? Ha? Bermain pun susah? Iyalah. Jikalau main pun, bukan yang datang itu, yang masuk itu. Datang, bukan yang datang masuk berbayar itu. Nak tengok pun. Lagi-lagi tentera Jepun yang botak pendek itu. Lagi pula, kita bukan yang boleh baik. Kita bukan yang boleh main sebarang cerita. Semuanya mesti diluluskan oleh pegawai khas Jepun. Lagi-lagi cerita Inggris-Inggris itu yang diminta dimainkan. Sudah jemulah aku. Itu sudah tentu, Khadijah. Bukankah kita di bawah pemerintahan Jepun? Kita kena patuh dengan mereka. Lagi pula, permainan bangsawan sudah menjadi salah satu cara mereka meniupkan semboyan ke arah kemakmuran mencapai cita-cita Asia Timur Raya. Apa lagi yang mampu kita lakukan? Tidakkah kau rasa yang kita ni menjadi alat mereka saja? Apakah kau mempunyai pilihan yang lebih baik? Apa yang aku fikir sekarang ni hanya ingin mengisi perut kosong ini. Sebab itu aku tidak terkilan langsung jikalau Rubiah itu tidak mahu lagi pulang ke pentas opera ini menjadi anak wayang. Aku tu sangat rindu untuk bermain kembali cerita-cerita lama. Seperti Gul Bakawali, Bawang Merah Bawang Putih, Tajuk Muluk, Jula-Juli Bintang 7 dan lain-lain. Hei! Apa kamu tidak ada kerja lain selain berbual kosong di sini? Jawab aku tanya! Sekarang ni pergi kamu ke belakang. Hei! Apa kamu buat, ha? Hei. Asuri, kenapa kau cakap macam tu dengan orang? Bukankah mereka tu lagi tua daripada kau? Kau sepatutnya hormat mereka. Asuri, walaupun kau ni anak buah saudaraku, kau tak ada hak untuk melayan mereka sebegitu. Asuri, kita kena jaga aib muka kita. Faham? Aib muka, adab sopan. Pakcik sedar, kerana adab sopan lah, pakcik sanggup diberi oleh seorang manusia dengan wang ringgit. Kerana adab sopan lah, pakcik menjual seorang seri panggung yang baik. Begitu cara pakcik nak mengajar saya. Kau sudah pandai biadab dengan aku sekarang ya. Kau cakap apa tadi? Apa maksud kau yang aku sudah jual seri panggung aku? Sudahlah pakcik. Segala-galanya sudah nyata dan jelas sekarang. Rubiah tak akan kembali lagi ke sini. Masudin, kalau kau anggap aku jual Rubiah itu, kau salah. Aku tak menjual mereka. Aku hanyalah toki panggung.
Kan mereka adalah pekerja seperti kau. Mereka ada hak untuk memilih tinggal di sini ataupun pergi ke mana-mana untuk tinggalkan tempat mereka. Pakcik, paksaan atau tidak, itu adalah atas kehendak mereka. Tetapi dalam soal ini, pakcik seolah-olah telah menjual rupiah. Kerana apa? Ya, kerana waringgit, kerana habuan. Dan mungkin jika pakcik biarkan terus rupiah pergi, pakcik akan mendapat habuan yang lebih besar-besaran. Betul tak? Bagus, bagus. Ini cerita baru. Ya Tuan, cerita baru. Kami sebenarnya sudah menjalankan satu latihan. Latihan? Ya. Tapi apa pasal sudah tidak main 2 malam? Sebenarnya kami bercuti, Tuan. Ya, bercuti. Apa pasal cuti? Sebenarnya kami dah tak di Seri Panggung, Tuan. Apa? Seri Punggung? Bukan Seri Punggung. Seri Panggung. Primadona. Primadona. Itu Miss Ruby. Ya, Miss Ruby. Mana pergi? Sebenarnya Tuan, dia tak... Cakap betul-betul Tuan Syekh. Jangan bohong. Sebenarnya dia ke istana, Tuan. Istana? Ya, istana. Istana siapa? Raja Abdul Muluk. Raja Abdul Muluk. Ya, Raja Abdul Muluk. Itu kawan saya. Ya kah? Kenapa Tuan Syekh beri izin itu Miss Ruby pergi sana? Ya, masa hari itu dia datang ke tempat saya. Dia nak ambil Miss Ruby keluar. Saya hanya menuruti kata-katanya, Tuan. Selagipun saya ni orang biasa, dia tu raja. Jadi saya ikutkanlah sahaja kehendak dia. Tidak peduli. Saya mau itu Miss Ruby pulang main dalam ini pentas opera. Tapi saya tak ada kuasa, Tuan, nak bawa dia kemari. Baik Tuan saja yang bawa dia. Tuan ke kawan dia? Baiklah. Saya mau itu Miss Ruby. Dan saya mau Tuan Syekh sendiri pergi angkat itu Miss Ruby balik main dalam pentas ini. Faham? Faham, Tuan. Sekarang Nippon juga raja. Saya boleh buat apa saja saya suka. Dan saya mau tahu itu Raja Muluk pulangkan Miss Ruby. Dan saya mau Seri Punggung itu balik. Baik, Tuan. Saya janji saya akan bawa dia secepat mana yang mungkin. Boleh, Tuan? Hai. Seri Punggung. Mana kru yang lain ni? Kenapa dia Osman? Kenapa? Kenapa Norman? Kenapa kau? Anu. Mana kau pergi dari tadi? Anu apa? Anu siapa ni, Osman? Jepun. Apa yang kau mahu cakapkan ni? Anu dia boy. Anu Jepun? Barulah bertenang. Jelas kata Bukan. Sabar. Tenang. Relax. Tarik nafas dalam tu. Tarik. Beranjak je lah Osman. Macam tu. Bagus. Astagfirullahalazim. Kenapa? Begini. Aku baru saja mendengar siaran radio di sebuah tempat rahsia.
Tempat rahsia? Ya, di sana aku telah mendengar bahawa tentera Amerika Syarikat telah mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki di negeri Jepun dengan menggunakan bom. Ramai rakyat di sana telah terkorban akibat terkena bom. Kau biar betul ni. Kau jangan buah jangan bohong aku. Kau ni tak iya je Osman. Benar Tuan Syekh, saya tidak tipu dan saya tidak bergurau. Mereka mengatakan bahawa tentera Amerika Syarikat telah mendarat di Singapura dan tentera Jepun telah bertempiaran lari. Osman, betul ke tidak cerita yang kau bawa ni? Ha? Engkau tu terkenal dengan tukang apa ni? Tembelang. Aku suka balawak. Betul Percaya tak kau ni, ibu tak ni? percaya. Tak bohong ni. Demi Allah! Demi Allah! Kalau benarlah kata kau Osman, sudah lama kita semua menginginkan British kembali ke tanah kita. Ya, Ya Allah Tuhanku. Ya Allah, aku bersyukur. Mungkin betul juga berita yang Osman bawa ni. Itulah dia. betul. Sebab aku pernah dengar beberapa hari yang lepas kapal terbang Amerika 29B telah mengebom beberapa tempat di Kuala Lumpur ni. Macam mana kau tahu? Aku dengar radio. Lepas tu bangunan sekolah dia, sekolah gambar. Yang dekat Tepi sungai itu. Ya, Tapi dekat mana? Cable Road tu. Musnah kena bom. Betul lah cerita kau Norman. Kalau begitulah kata-kata dan juga berita yang benar yang kita dapat hari ini, maka kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. kau tidak gembira ke dengan berita bahawa tentera Amerika telah kembali ke tanah air dan tentera Jepun telah kalah? Aku gembira. Aku gembira kerana tentara telah kalah. Tetapi kebenaran Osman, kita merdeka. Belum tentu kita merdeka sepenuhnya.